Halo saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Bersona 1.6 Executive tahun dia 2020 auto modern dia. Okey, mari kita tengok ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta India lah tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okay, so you boleh nampak ini kereta semua yang center original cat lagi. Ini kereta I baru masuk saja. I sekarang terus buat video bagi I main YouTube customer sama Facebook main customer tahu ini kereta. Condition body dia memang okey lagi, cantik lagi. Dia cuba ada sikit-sikit tak cantik itu cat dia. Macam biasalah, inilah kena sikit-sikit saja. Tapi ini sikit-sikit I boleh touch up balik lah. Okay, you boleh nampak dia main cat memang cantik, memang styling lagi. Ini yang original cat dia. Dengan sini lah ada sikit kemek, dengan sini sikit. Sebab ini semua yang original lah. Biasa sudah jalan dekat 5 tahun lebih kita sikit-sikit memang ada lah. Nampak lah sama sekali. Okey lagi ada daylight ni, ini kita model dia. Okey. Depan pun ada sensor juga. Daylight dia, lampu dia sama sekali pun cantik-cantik juga. Cuba tengah sini lah ada sikit-sikit calar lah. Okey, tengah sini ada sikit. Ini sajalah, lain semua okey. Cermin dia pun okey juga, tak ada kena bincang apa-apa, semua clear. Sampai atas umum boleh tengok. Okey. Ini lin dia pun pakai sama yang original lin, dia pakai Hankook punya tayar. Dia size dia pakai 185 55 15 injin. Tayar memang sudah kosong lah. Tengok sudah tahu lah. Kalau nak I rasa dua tayar belakang saya tukar, depan rasa okey lagi. Nanti kita tunjuk tengok depan. Okey. Tengok dalam sama sekali ya, pun cantik juga. Okey. Okey, depan dia punya tayar ada lagi lah. Nampak depan ada lagi hingga dekat 50%. Okey. Tengok dalam tutup kamu sama sekali pun ada juga. Sama-sama punya empat tayar dia pakai itu Hankook punya tayar. Okey, depan tayar ada lagi dekat 50%. Tengok tutup kamu sama sekali. Okey. Belakang sama. Tadi saya cakap lah, belakang memang sudah habis. Okey, mau tukar dua tayar saja. Tengok dalam sama sekali. Okey, so kita luar tengok sama habis. Kita tengok dalam. Okey, so kita tengok dalam nampak konsol dulu. Sekali semua cantik-cantik, tak ada masalah apa. Okey, styling pun cantik-cantik lagi. Boleh nampak ni. Okey. Mileage pun tak banyak jalan. Mileage dia jalan 6070 3 km sahaja. Service time semua dekat Bertong sana. Boleh tengok. Okey, semua sekali. Brass tag semua sekali ada lagi. Weekend sudah pasang, kita boleh buat apa lagi. Lele semua sekali original. Okey, nampak semua sekali ada liver camera dia original. Okey. Aircon semua okey ya. Okey, masuk balik. Ini ada satu USB. Tengah sini pun ada dua USB juga. Nampak. Okey. Sama sekali cantik-cantik ini kereta. Nampak tak? Dia service time pun dekat Bertong sana. Seat dia boleh nampak lah semua sekali. Cantik-cantik juga. Tak ada masalah apa, semua clear. Okey. Power window nampak boleh simpan, tak ada masalah apa. Buka balik. Okey. Itu yang sama juga, push start juga. Dia make key macam ni. Key pun ada dua. Okey. Okey, power window semua okey lah, tak ada masalah apa. Tengok. Sama sekali tak tahan. Tengok. Okey. Baru tapak je ni kereta. I baru tapak je. Sekarang buat video lah bagi tengok. Airbag ada dua lah. Okey. Yang kalau premium sini ada, sini pun ada. So ini bukan premium lah, ini executive saja. Okey. Tengok sekali. Okey, boleh nampak seat dia pun cantik juga. Okey. Dia two-tone lah. Ini leather, ini yang kain. Okey. Sini kain, sini yang leather. Okey, dia memang dia make design macam ni. Okey. So, boleh nampak lah ini tanpa make carpet, bawah yang original. Sampai bawah boleh nampak 100% tak ada kena banjir punya kereta. Tengoklah, plastik semua ada, chassis nombor dekat sini. Okey, dalam sini. Nampak lah ini. Okey. Tengok sama sekali. Cantik-cantik ini kereta. Tepi-tepi sama juga. Ini kan tepi sampai bawah pun sama yang original. Nampak lah sama sekali. Sama sekali cantik-cantik punya ini kereta. Belakang seat nampak lah sama juga, belakang pun cantik-cantik juga. Original. Okey. Bawah sama ini kabel yang tanpa, bawah original. Seat belakang leather semua okey. Cantik lagi. Atas pun okey juga sampai belakang, nampak sama sekali. Very nice ni kereta. Tepi-tepi pun sama juga.
Ini tepi gam sampai bawah pun sama yang original. Ini sama sekali original. Okey. Untuk balik, kita tengok untuk belakang. Belakang memang besar. Nanti sini boleh taruh berapa liter punya barang. I turun ke sini, I bagi customer tahu lah. Tengok ini tepi. Ini marking dia sama sekali original. Ini gam. Tengok. Sama sekali. Memang cun ini kereta. Tak ada masalah apa, tengoklah. Oh, sama sekali original punya. Okey. Spare tayar tengok. Spare tayar memang kecil lah. Ini kan tepi sampai bawah sama yang ori ni tak ada kena langkah sama sekali original. Bawa boleh nampak sama sekali. Okey, tutup balik. Nombor 3 pintu. Tengok sama juga. Cantik-cantik juga. Ini gam sampai bawah pun sama yang original. Okey. Memang luar sini semua yang ori ni tak ada kena cap ni kereta. Nampak sama sekali. Okey, ini tepi sampai bawah. Sama sekali. Memang cantik-cantik tanah. Okey, so sekarang kita nak tengok engine macam mana lah. Buka kasih tengok. Engine buka dekat sini. Okey, so sama juga nanti ini kereta berapa cc horsepower, I draw ke sini, I bagi customer tahu. Tengok atas tutup kawan cantik-cantik lagi, semua sekali ada. Ini kan tepi. Kertas dia semua yang original. Tak ada kena langkah tengok. Tak ada buka ni Ini kalau dia. Okey. ABS system, dalam marking-marking dia semua yang original. Tengok besi dia besar. Okey, ini panel dia. Ini marking dia semua sekali. Logo dia. Semua cantik-cantik ni kita. Tak ada leaking, tak ada apa-apa Marking-marking semua ada lagi. Tengoklah. ABS system, aircon semua okey. Tengok. Very sejuk. Air semua sekali. Okey. Tak ada masalah apa. Tengoklah dia pun semua okey. Okey, kita tengok bawah. Ada leaking, tak ada leaking, boleh tengok sini. Okey, so kita tengok sama habis. Kita sekarang pergi test ride ni kereta. Bagi customer tahu ini kita condition macam mana. Okay, let's go. Okay, kita sekarang try test tim itu rise up. Bagi customer tahu dulu tengok rise up dia macam mana. Kita pusing dekat sini. Jaga kita motor. Okay, kita pusing. Okay, tengok rise up dia semua okay. Cantik lagi. Tak ada masalah apa. Tak ada pusing. Semua okey. Okey, so kita sekarang pusing balik dekat sini. Pusing sampai habis. Okey juga. Rise up dia very good lagi. Okey, lagi sekali pusing kita. Try lagi sekali. Pusing sampai habis. Tekan minyak kuat sikit. Okey, tengoklah cantik rise up dia. Kanan kiri tak ada masalah apa. Ini sebab I nak jual ni kereta, I mesti mahu tunjuk I make customer tahu lah kereta macam mana condition dia. Nanti you beli, you senang sikit. You tak payah pergi buat apa repair lagi. Sebab ini kita pun tak panggil jalan, 60,000 lebih saja. Service time semua dekat Berotong sana. Tengok semua sekali. Okay lah, it's over. Dia semua sekali pun cantik juga. I try macam ni pun tak ada bising, tak ada apa-apa semua cantik juga. Okay, kita pusing dekat sini. Kita try jalan dekat sini. Okay lah, aircon very sejuk lah aircon dia. Tengoklah, cantik lah. Tak ada macam ada bunyi ke apa lain-lain. Semua okey lah ini. Ini semua okey. Kalau yang you minat kereta ini, datang jumpa saya lah. Boleh pakai test ride ni kereta. Ini yang bukan standard modern Ini yang executive ni modern. Dia ada push start, okay. Dia ada sistem ABS, airbag sama sekali. Ada leather seat dia. Ada yang yang itu nanti saya tolong cek dulu. Tengok ada itu. Saya rasa tak ada lah. Tak ada itu Apple CarPlay, tak ada. Ini untuk biasa radio saja. Kalau nak rasa nak tukar lah. Okay lah, saya pakai macam ni. So okay, very good. Very good job ini kita. Okay, tekan minyak kuat sikit. Tengok try dia make gearbox macam mana. So okay, tengok. Very smooth.
very smooth indicator. Tengok yang siapa-siapa terminat kereta ini boleh datang jumpa saya lah. Okay, so ini kita I test drive dekat sini. Sekarang kita nak balik ambil outfit lah. Nanti I bagi tahu harga ini kita nak untuk jual berapa, bagi customer tahu lah. Okay, so nanti kita jumpa lagi. Okay, I sudah sampai ke atas sini. Okay, kita parking balik. Okay, masuk P, handbrake. Okay, so sekejap I buka sipir. Okay, so kawan-kawan semua, kalau minat ini kereta Persona 1.6 executive model dia, tahun 2020 auto model dia. Kalau peminat boleh datang jumpa saya lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, sekarang kita nak cerita yang ni harga. Yang ini kereta harga, kalau kita untuk jual cash, kita bagi punya harga 27,800. Kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga. Pinjaman tambah lagi dekat 2,000, harga dia 29,800. Itu harga semua belum masuk lotek sama insurans lah. Kalau yang minat boleh datang jumpa saya, tengok ini kita dengan test drive ini kita. Harga rasa kalau you beri cash, I boleh pinjam lagi lah. Kalau pinjaman tak boleh lagi lah, sebab pinjaman kita nak tolong you buat email loan. You nak buat full loan pun boleh juga, tak ada masalah apa. Kalau minat datang jumpa saya. Okay, see you later. Bye.